Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak sentiasa menghargai dan menjalinkan hubungan baik dengan para pekerja negeri itu, malah bersedia memberi pengiktirafan kepada mereka yang benar-benar komited dalam menjalankan tugas. Pendirian itu dijelaskan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin ketika menjawab soalan wartawan berhubung arahannya menukar Pengarah Jabatan Agama Islam Perak JAIP Datuk Jamli Suri minggu lalu. Well, as far as Pakatan Rakyat is concerned, we're very close and very considerate to all workers. Okay, so that much we can say. So semua pekerja-pekerja adalah, as far as Pakatan Rakyat is concerned, we are very friendly to all workers. We are a government that is workers friendly. Okay, we are a government that are investor friendly. So that much I can say. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas membentangkan visi dan misi Kerajaan Negeri Perak terhadap nasib pekerja dalam satu majlis sambutan Hari Pekerja 2008 di Stadium Melawati Shah Alam semalam. Menurutnya, tiada sebab untuk kerajaan negeri mengambil tindakan ke atas mana-mana pekerja yang menjalankan khidmat dengan cemerlang, apatah lagi mereka yang mampu berperanan terhadap masyarakat. Well, semua pekerja-pekerja kami, kalau sekiranya mereka elok, kita akan beri penghargaan kepada mereka. Dalam pada itu, Muhammad Nizar semalam memberitahu akan menghadap Sultan Perak, Sultan Azlan Shah secepat mungkin bagi menyerahkan warkah memohon ampun setelah baginda menitahkan Nizar menarik balik arahan pertukaran itu. Menurutnya, beliau dengan rendah diri menghormati dan sentiasa patuh dengan apa jua keputusan yang dibuat baginda Sultan Perak.